Hari ni saya nak ajar cara cuci ayam pula. Kita tips dia pakai tepung. Tak kisahlah tepung gandum ke, tepung jagung ke, tepung custard ke. Yang penting tepung. So korang ambil tepung macam ni. Okay, taburkan je dekat ayam ni. Dia sebenarnya kita pakai tepung sebab ayam ni berlendir. Ikan keli kan, ayam yang ada lendir-lendir ni korang boleh pakai tepung. Sebab dia boleh grip lendir tu. And then ayam korang tahanlah lama kalau korang simpan. Sebenarnya lendir tu yang nanti boleh buat ayam korang cepat busuk. So korang letak air, okay? Korang gaul-gaul lah ayam ni, kiranya korang gaulkan dia dengan tepung dan juga air ni. Boleh buat kat sinki, tapi sebab saya nak tunjuk, saya tunjuklah dekat sini kat korang, berat kan? Nanti bila korang nak buat macam ni, korang boleh basuh ayam ni, cuci bersih-bersih. Lepas tu dah boleh pakai, buang air ni semualah. Jadi saya cuci ayam ni korang. Okay, selalunya kalau kita pegang dekat bahagian kulit-kulit bawah ni, dia ada lendir-lendir. Tapi korang tengok ni, bila kita dah basuh dengan tepung, dah tak ada lagi dah lendir bawah dia. So senang lah kita nak pegang ayam ni. Okay, ni pun dah tak berlendir bawah dia. Kalau tidak ni adalah lendir-lendir dia yang tak berapa best sikit kan. Itulah function dia. Lepas tu korang, ni contoh lendir. Okay, tapi bila ada tepung, korang nak tarik lendir ni senang. Sebab lendir ni jadi kesat. Kalau tidak ni saya tak boleh tarik dengan tangan ni. Okay, selamat cuba.